Okey, hari ini kita nak bawa anda kembara ke sebuah tamadun yang lahir daripada geografinya yang sangat unik. Kita cakap pasal Mesir, sebuah negara yang boleh dikatakan sebagai hadiah daripada sebatang sungai. Jom kita mulakan dengan satu soalan yang agak menarik. Bila sebut je Mesir, apa yang terbayang? Mesti padang pasir yang luas kan? Jadi, persoalannya, macam mana sebuah negara dengan lebih 100 juta penduduk boleh hidup makmur dekat tengah-tengah padang pasir ni? Jawapannya sebenarnya cukup mudah tapi sangat-sangat berkuasa. Semuanya berpunca daripada sebatang sungai. Ya, Sungai Nil. Sungai inilah nadi kehidupan yang mengalir, yang menghidupkan salah satu kawasan paling gersang di dunia. Okey, ini membawa kita ke poin pertama. Tanah kontras. Apa maksudnya tu? Maksudnya kita akan tengok macam mana geografi Mesir ni sebenarnya cerita tentang dua dunia yang sangat berbeza tapi wujud sebelah menyebelah. Cuba tengok betapa bezanya dua kawasan ni. Sebelah sini kita ada Gurun Sahara, luas, panas, kering, hampir meliputi seluruh negara. Tapi dekat sebelah sana pula, ada satu jalur hijau yang subur sepanjang lembah dan delta Nil. Di sinilah, dalam jalur yang sempit ni, hampir semua penduduk tinggal dan semua pertanian dijalankan. Memang luar biasa kontrasnya. Dan inilah kunci untuk faham Mesir. Jadi, bayangkan kepelbagaiannya memang luar biasa. Iklim dia padang pasir yang ekstrim. Suhu boleh cecah 40 darjah Celsius. Lepas tu, ada pula puncak tertinggi, Gunung Catherine, dekat semenanjung Sinai. Dan jangan lupa, Mesir juga ada pantai yang cantik dekat Laut Mediterranean dan Laut Merah. Semua ni wujud dalam satu negara. Tapi, lumrahlah ribut pasir dan gelombang haba tu memang sebahagian daripada kehidupan di sana. Okey, sekarang kita tengok pula pasal penduduknya. Macam mana geografi yang unik ni membentuk orang-orang yang tinggal di sepanjang Sungai Nil? Jumlahnya memang besar tau, lebih 104 juta orang. Ini menjadikan Mesir salah satu negara paling padat penduduk di Afrika dan Timur Tengah. Tapi yang paling wow sekali, sebahagian besar daripada mereka ni tinggal berhimpit di kawasan kecil yang subur di sepanjang sungai tu. Boleh bayangkan tak? Kalau kita cakap pasal kepercayaan pula, majoriti besar penduduk Mesir adalah Muslim, lebih kurang 90%. Selebihnya, dalam 10% adalah komuniti Kristian yang juga besar dan penting di sana. Satu lagi fakta yang menarik, Mesir ni negara yang sangat muda. Kalau kita tengok dekat sini, lebih 1/3 penduduknya berumur bawah 15 tahun. Wow, ini bermakna negara ni ada tenaga yang sangat dinamik, tapi pada masa yang sama, ia juga satu cabaran besar. Macam mana nak sediakan pekerjaan dan pendidikan yang cukup untuk semua orang muda ni? Dari segi budaya pula, identiti kebangsaan mereka ni memang kuat. Hampir semua penduduknya adalah orang Mesir. Bahasa Arab pula jadi bahasa yang menyatukan semua orang. Purata jangka hayat mereka sekitar 72 tahun. Jadi bayangkanlah betapa kayanya tradisi yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Okey, dah tengok geografi dan penduduk, sekarang jom kita selami Mesir moden. Macam mana rupa politik, ekonomi dan kehidupan harian mereka sekarang ni? Jom kita tengok beberapa fakta ringkas. Ibu negaranya, Kairo, memang sebuah bandar yang tak pernah tidur. Sistem politiknya pula adalah Republik Presidential dan ketua negaranya sekarang ialah Abdul Fattah el-Sisi. Dari segi ekonomi, Mesir dikategorikan sebagai negara berpendapatan sederhana rendah yang sentiasa berusaha untuk maju ke hadapan. Macam kebanyakan negara lain, ada perbezaan ketara antara bandar dengan luar bandar. Kira-kira 43% penduduk tinggal di bandar-bandar besar macam Kahira dan Iskandariah. Tapi majoritinya, lebih separuh, 57% masih lagi tinggal di kawasan luar bandar. Kehidupan mereka di sana sangat berkait erat dengan Sungai Nil dan pertanian. Satu rentak hidup yang berbeza sama sekali. Dan sudah tentulah, tak lengkap cerita pasal Mesir kalau kita tak sentuh tentang keajaibannya. Warisan purba, tarikan moden, semua inilah yang menjadikan Mesir salah satu destinasi pelancongan paling ikonik di dunia. Jadi kalau anda ke sana, apa yang boleh dibuat? Pertama, anda boleh travel ke masa lampau. Bayangkan berdiri depan Piramid Giza atau lawat kuil-kuil purba di Luxor. Kalau anda jenis yang suka adventure, apa kata selam di Laut Merah yang cantik tu? Atau cuba safari dekat Sahara. Dan yang paling penting, rasai budayanya. Cuba makanan tempatan macam koshari, tawar-menawar di pasar yang meriah. Memang satu pengalaman yang takkan dilupakan.
Semua ni membawa kita kembali kepada persoalan asal. Dengan populasi yang makin bertambah tapi sumber air yang terhad, Mesir sekarang ni berada di satu persimpangan yang penting. Hubungan kuno antara rakyat dengan sungai mereka jadi semakin kritikal. Jadi, soalan yang kita perlu fikirkan ialah macam mana agaknya hubungan istimewa ni akan berubah dan membentuk masa depan Mesir.